Assalamualaikum. Hari ni aku nak explain dua topik hari ni. Okey dah cut lah, cut. Dua benda ni ialah dan tak apalah. Nak buat macam orang bodoh kan. Tunjuk tu. Tapi tak apa, editor akan pasang nanti. Tak apa. Kebanyakan orang ni dah tahu dah benda ni. Soalnya aku nak explain kepada orang yang duduk bawah, yang duduk dalam gua tu, yang masih bernangis-nangis kenapa Barcelona tak menang-menang. Okay, part tu tak necessary kot. Kalau dah tahu tu, scroll. Tak perlu kau dah tahu kan? Scroll. Benda pertama aku nak explain ni, nama dia stop sign ataupun papan atau tanda berhenti. Stop sign ni korang mesti selalu nampak kan? Nampaknya dekat around persimpangan corner ataupun di persimpangan kereta api. Tapi tu rasanya kat luar negara kot. Stop sign ni dia banyak terjumpa dekat perkampungan dan perbandaran yang tak ada traffic light. Alah, macam bongok pula. Persimpangan yang tak ada traffic light dan untuk berhentikan orang nak lalu simpang tu supaya tidak berlanggar. Kalau tidak, jadi macam ni.